Jadi bagi mengatasi masalah di mana kalau saya pakai trend band guide, memang ada signal breakout dan juga target. Tapi macam saya kata hari tu, bila ada breakout ada target. So kalau ada next breakout ada lagi target. So yang mana satu target yang saya nak ikut, mana satu breakout yang nak ikut. Jadi untuk benda tu saya cuba selesaikan masalah ni dengan membuat trend band cycle. So dalam trend band cycle ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 signal yang kita akan nampak. 10 signal yang akan muncul pada candlestick. Saya tolak yang awan ni, trend band dengan purple line dengan MA200 ni saya tolak tepi lah. So tak consider dia sebagai signal. Signal ni mana ada simbol-simbol ni. Untuk signal yang pertama, kita akan nampak breakout warna B ni. Warna B pula, logo B ni. Okay, kalau kita ambil sini lah, senang sikit . Okay. So mana datangnya breakout B ni? Senang, dia adalah candlestick yang mana harga close dia lebih tinggi daripada 1, 2, 3, 4, 5 candle yang sebelumnya. Kalau ini daily, 5 daily. Kalau kata ini 30 minit, 30 minit punya candle. Kalau kata 5 minit, 5 minit punya candle. So kalau dia cukup syarat, dia akan warna hijau. Dia akan menjadi warna hijau. Okay. So dalam breakout, setiap kali dia breakout, keluar candle ni, akan ada warna hijau pada candlestick ni dan kita akan nampak logo B, terus keluar stop loss. Ni. Dan kita akan nampak dia punya cadangan dalam kotak ni lah. Okay. Lupalah, patutnya bukan 10, 11 lah termasuk kotak ni. Okay, so jadi kalau kata kita double check chart pun, dia akan bermula dengan breakout. So dalam maksud cycle tu breakout dan mesti ada target ataupun kena stop loss. Okay, signal yang kedua kita ada target ataupun nak panggil apa kita panggil target lah, senang. Senang, target T dan candle ni akan munculnya logo T dan ada harga TP dekat situ. TP dia dekat situ. Jadi T ni hanya muncul kalau kata daripada breakout tadi, itulah kita ada breakout. Kat sini dah terus ada target price. So target price dia 56 sen daripada candle breakout ni. So cycle dia akan begin. Sebabnya kalau kata ada kerja letak kat sini, saya namakan dia beginning of cycle. Cycle akan bermula dan cycle tu akan tamat sama ada sampai ke T ataupun kena stop loss. So kita akan nampak muncul T ni lah, yang T ni. So kira T ni dah sampai target lah. Sampai target. Saya cerita sekali lah. So bila setiap kali kita buka ni, ini signal juga dia terus automatic kita akan nampak line biru ni 56 sen. Sambil tulis kat sini TP 56, kita akan nampak satu line dekat sini 56 sen. Bila sampai hari yang dia sampai tu, untuk T ni target, untuk T ni muncul, high dia candle ni mesti lebih 1 bit daripada target. Maksud kalau 56 dia mesti lebih jadi 565. Kalau kata dia touch saja, high tu touch, dia takkan keluar. Ada banyak contoh, nantilah kalau kita berjumpa contoh tu kita akan tengok. Ada banyak yang dia touch saja tapi high tu tak lepas. Jadi saya consider dia tak, signal ni tak consider dia sebagai sampai TP. So simbol yang kedua kita ada breakout price. Okey, yang ini titik-titik ni macam saya beritahu, kalau kata baru letak mesti pastikan dia hantar ke belakang baru nampak titik-titik ni. Saya kumpul sekali lah, tak payah buat 2, 3, 4 lah, letih lah. So dalam tempoh cycle ni kita akan ada beberapa titik. Okay, titik yang pertama warna merah ni stop loss, ataupun kita boleh jadikan dia trailing stop. Boleh jadikan trailing stop atau senang cerita stop loss lah. Dan kita ada titik hijau. Titik hijau ni bagi tahu
di mana aras-aras breakout yang sebelumnya. Okay, dalam tempoh cycle, hijau punya candle yang berkali hijau hanya sekali saja muncul. Dan kalau kata ada next breakout, contoh macam candle ni pun dia breakout 5 days. Ni days 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 5 candle. Dan titik tu adalah sama nilai dengan kan dia dah hilang. Titik dia sama nilai dengan aras tertinggi 5 candle sebelumnya. Contoh macam ni, 5 candle sebelumnya paling tinggi yang ni. So nilai titik tu akan sama nilai. Dia akan tunjuk duduk sama nilai lah. Ini untuk kita punya reference. Dan kita ada tadi dah settle yang breakout warna hijau ni. Maksudnya kat sini, kalau kata kita masih nak layan breakout sekali lagi, kita dah ada first breakout yang ni, kita nak layan breakout, kalau nampak je ada candle warna hijau ni muncul, dia maksudnya dia dah breakout 5 days lagi lah. Itu tujuan saya tandakan hijau tu. Kalau kita move sekali lagi, kita ada signal yang orange ni. Candle ni akan warna orange dan inside bar. Candle ni warna orange dan inside bar. So inside bar kita akan cerita kemudian dia punya macam mana nak layan dia. Dan inside bar tu kadang-kadang perasan tak? Inside bar tu walaupun dekat sebelah bawah ada inside bar. Contohlah kalau harga tu menurun, kita tahu dia punya cerita dia inside bar. Contoh macam ni lah, katalah area sini lah. Ni area sini. Kenapa tak warna orange? Sebab saya gunakan inside bar ni dekat atas saja. Nanti kita akan cerita dekat bab inside bar kemudian. Kenapa dia tak muncul kat bawah, kenapa dia muncul kat atas. Sebab bagi saya kat bawah, saya tak fokus kat bawah, saya fokus dekat atas saja. Selepas inside bar kita ada titik hitam. So hitam ni dia panggil volume test. Volume test. Dan juga yang terakhir kita ada, kadang-kadang kita akan nampak pullback signal yang warna hijau ni, triangle hijau, pullback signal. Dia cerita sama macam trend guide. Okay. Kemudian kita ada candle kuning. Sekejap, saya nak tunjuk mana ada tak. Candle kuning. Okay, candle kuning. Saya ingat saya nak padam lah yang sell alert ni. Dia macam orang takut pula dia bunyi. Tapi walaupun tujuannya kita akan cerita kemudian, tapi dalam tempoh cycle ni, kalau keluar kuning, dia belum lagi close di bawah stop loss. Cuma bagi amaran saja. Sebab tu candle kuning. Kalau kata dia dah start close di bawah stop loss, baru keluar candle merah. Mungkin yang kuning saya akan update balik. Saya nak kekalkan dia dalam kotak ni lah. Kotak ni. Sebab dah hilang kuning. Dia ada kuning tu. Dia bila playback kadang jadi macam ni. Saya ingat nak kekal kuning tu. Instead keluar sell signal, sell alert ni. Nanti saya betulkan balik lah. Tapi maksud dia bagi tahu macam dah break support, tapi masih dalam cycle. Jadi tujuan dia kemudianlah kita cerita. Kita ada candle merah ni, sell alert. Yang terakhir, kalau hari pertama ni keluar, label ni warna hijau. So lepas tu saya akan counting. Counting saya 5, selepas tu dia akan bertukar color jadi kuning. So 5 tu start daripada, bukan daripada breakout, esoknya akan kira 1, lepas tu 2, 3, 4 dan 5, masih lagi hijau. Kalau kata tak sampai target, tak kena stop loss, dia akan bertukar kuning. Kenapa saya buat 5? Kemudian kita cerita. Sebab hari ni cerita semua pasal signal saja. Selepas tu, kalau sampai TP dia akan jadi warna biru lah. Okay. Itu untuk label yang dalam kotak. Okay. Saya nak tamatkan untuk signal ni. Untuk signal-signal yang seperti orange, candle orange ni, dia tak kisah dalam cycle ke tak. Sebab tu contoh macam ni, dia dah habis cycle, dia masih lagi muncul. Untuk orange, dia tak bergantung pada cycle. Tapi kalau kata signal yang selain daripada tu, contoh saya ambil kat area sini,
Tak ada lah contoh. Signal antara pullback dengan yang hitam ni, triangle hitam, sekejap saya bagi contoh. Ada tak? Okay lah, tak ada. Candle triangle hitam ni, yang mana maksudnya volume test, hanya muncul selagi dia dalam cycle. Maknanya tak sampai target, tak sampai stop loss. Hitam ni akan muncul. Orange tak kisah, ada cycle ke tak ada cycle. Kuning pun tak kisah, ada cycle ke tak ada cycle. Hitam dengan ni saja. Hitam, triangle hitam dengan yang tanda pullback ni saja yang muncul dalam cycle. Candle kuning tak ada cycle pun tak apa. Candle merah pun tak ada cycle pun tak apa. Tapi rasanya dia sekali je merah ni, lepas tu dia tak keluar merah dah. Dia akan keluar kuning je. Yalah, maksudnya merah ni pun dalam cycle lah. Lepas ni kuning. So saya ulang balik. Yang tak ikut cycle, dia akan muncul suka hati dia je. Inside bar, triangle orange dan juga candle kuning. Maknanya lepas ke sebelum cycle, dia akan muncul. Yang dalam cycle saja yang akan muncul, candle breakout ni, titik breakout ni dan juga candle merah ni. Sebab candle merah ni bagi tahu cycle tamat lah. Sebab cycle tamat ada dua. Sama ada dia sampai target ataupun dia kena cut loss. Okay. Saya tutup dulu video ni. Okay, yang ini video ni saya nak cerita pasal bila saya pakai trendband cycle, selalunya saya akan pairkan dia dengan volume price. Trendband price volume, price volume. Jadi yang ni price volume ni boleh type dekat indicator price volume. Price volume lah. Rasanya boleh check lah price volume. Trendband price volume ni nama asal, tapi sebab saya dah tersave price volume, jadi pakai price volume ya. Okay, dia sama macam volume biasa, tapi yang ini sebab dia saya tak, bila tengok jumlah kat sini dia tak pakai volume, saya pakai harga close kali dengan volume semasa, jadi kita akan dapat dia dalam bentuk RM lah. Contoh pada ketika ini, katalah ni lebih kurang kita ambil sini lah. So ni saya akan nampak 4.89 million ni lebih kurang dalam RM lah. Consider RM lah. Mana harga close kali dengan volume. Kalau kita buka volume pakai yang biasa pun sama juga. Bentuk dia semua sama. Sama, tak ada beza. Saya dah pernah terangkan pasal kenapa saya buat trendband price volume tu. Nanti boleh check balik video tu. Type je lah price volume, ada lah dalam YouTube atau playlist mana pun saya tak ingat. Saya dah beritahu reason dia kenapa. Tapi antaranya, kalau saya nak tengok chart ni, contohlah kan, chart ni kalau kita nak tahu dia aktif ke tak, kadang kita tahu volume dia, kita boleh nampak okay, volume dia 957k. Saya nak tengok value dia. Value dia 742k. Banyak tak duit tu? Kira banyak lah. Untuk stok ni pada ketika tu kira banyak lah. Jadi kadang kita tak nak nampak volume naik tinggi tapi value dia sikit je. Katalah 200,000. So 200,000 tu rasanya saya seorang pun boleh. Saya seorang pun boleh. Tapi ingat tengok balik video lama tu, dia bukanlah bermaksud contoh macam ni 742k unit ringgit, ataupun yang ini dia dah jadi 1.84 juta ringgit, tapi bukan bermaksud 1.84 juta ringgit tu yang ni. Dia cuma sebab saya ambil harga close dengan kali ni, kita beranggapan lebih kurang macam tu lah. Dia orang panggil value transaksi untuk hari ni. Bukanlah 1 juta tu dia habiskan. Kadang-kadang mungkin duit yang dia pakai pun tak banyak sebab volume ni kan dia kadang-kadang volume yang sama tapi sebab dia jual beli naik kadang duit yang sama je. Jadi kalau saya cadangkan, kalau berminat boleh pairkan trendband cycle ni dengan price volume. Terutama sekali yang saya nak tengok yang dah ada titik-titik ni lah. Contoh kadang-kadang breakout ni kan, so tengok
Okay, ada breakout. So tengok volume ada masuk ni. Yang mana ada boleh masuk semua saya dah tandakan. Price volume ni pun open script. Boleh check. Sebab bila kita pullback, selalunya saya nak tunggu kemasukan volume. Kemasukan volume. Itu menunjukkan yang kemungkinan ada minat lah. Ada minat. Okay, itu saja untuk price volume. Assalamualaikum